Seorang pejalan kaki dikuatiri lemas apabila terjatuh ke dalam sungai akibat dirempuh sebuah kereta dalam kemalangan di Jalan Ipoh menghala ke Bulatan Kepong di Ibu Negara pada Jumaat. Nahas sekitar jam 11.45 pagi berlaku apabila kereta jenis Nissan Sylphy itu yang dipandu seorang lelaki warga Bangladesh berusia 39 tahun dari arah program perumahan rakyat PPR Batu Muda dipercayai hilang kawalan. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur, Asisten Komisioner Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, insiden itu membabitkan dua kereta dan seorang pejalan kaki. Hasil siasatan awal mendapati Nissan Sylphy itu dipercayai hilang kawalan lalu melanggar bagi hadapan kanan sebuah Toyota Camry yang dipandu seorang wanita warga Vietnam berusia 43 tahun dari arah Batu Cantonment. Nissan Sylphy itu kemudian merempuh seorang pejalan kaki lalu terjunam ke bawah jambatan dan tersangkut di celahan konkrit serta saluran paip besi. Beliau berkata insiden itu menyebabkan pemandu Nissan Sylphy terbabit mengalami kecederaan dan dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk rawatan lanjut. Bagaimanapun, Muhammad Zamzuri berkata mangsa pejalan kaki yang identitinya belum dikenal pasti pula dipercayai terjatuh ke dalam sungai dan masih belum ditemui. Susulan itu, katanya operasi mencari serta menyelamat SAR dijalankan oleh pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sentul, Jinjang serta Hang Tuah bersama Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan unit rondaan bermotosikal URB serta JSPT Kuala Lumpur. Hasil siasatan lanjut mendapati kereta dipandu lelaki warga asing itu bukan miliknya. Polis sedang mengesan pemilik sebenar kenderaan terbabit untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 42/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Lelaki warga Bangladesh itu turut ditahan untuk siasatan lanjut.